askar ini telan 30 pil med sekaligus. Apa jadi lepas tu memang sangat menakjubkan. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, pernah berlaku satu kisah benar yang lebih ekstrim daripada filem Captain America. Kisah ini berlaku di Finland pada tahun 1944 dan melibatkan seorang askar yang bernama Aimo Koivunen. Ketika itu, Aimo sedang menjalankan misi rondaan ski bersama pasukannya di kawasan hutan bersalji. Apabila mereka diserang hendap oleh tentera Soviet, mereka terpaksa melarikan diri merentas hutan dalam suhu beku yang ekstrim. Selepas berjam-jam melarikan diri, Aimo terlalu penat dan hampir pitam. Dalam keadaan terdesak, dia teringat bekalan ubat tentera bernama Pervitin, iaitu sejenis metamfetamin yang diberikan kepada askar untuk kekal berjaga. Dos sepatutnya hanya sebiji sahaja sehari, tetapi kerana sarung tangan terlalu tebal, seluruh botol berisi 30 biji pil tertumpah ke tangannya dan dalam keadaan panik, dia telah menelan ke semua 30 biji sekaligus. Beberapa minit kemudian, badannya menjadi luar biasa bertenaga. Dia bermain ski dengan kelajuan yang tak masuk akal sehingga meninggalkan rakan-rakannya jauh di belakang. Tetapi selepas itu, kesan sampingan dadah mula menyerang, penglihatannya kabur, mindanya mula berhalusinasi dan ketika sedang meluncur laju, dia pengsan. Apabila Aimo sedar, dia sudah bersendirian jauh dalam hutan salji, terpisah ratusan kilometer dari pasukannya. Kesan med yang melampau membuatkan dia langsung tidak dapat tidur selama hampir 2 minggu. Degupan jantungnya sepanjang tempoh itu sangat laju. Dalam keadaan khayal, Aimo meracau keseorangan. Dia berimajinasi berperang dengan musuh dan makhluk pelik. Sehinggalah satu hari, detik paling ngeri berlaku. Dia terpijak periuk api yang tertanam dalam salji. Letupan itu menghancurkan sebahagian kakinya. Secara logik, dia sepatutnya mati akibat kecederaan dan suhu beku. Namun, dia masih hidup dan merangkak masuk ke dalam parit salji selama beberapa hari. Tanpa makanan, dia terpaksa makan tunas pokok pin dan akhirnya menangkap seekor burung Siberian Jay lalu memakannya mentah, termasuk bulu dan tulang. Selepas hampir 2 minggu hilang, Aimo akhirnya ditemui pasukan penyelamat. Berat badannya susut kepada 43 kg. Degupan jantungnya pula direkodkan sekitar 200 denyutan seminit. 2 kali ganda tahap berbahaya untuk manusia. Namun, Aimo terselamat. Dia pulih sepenuhnya dan hidup sehingga usia 71 tahun sebelum meninggal dunia pada tahun 1989.